Cuba bayangkan lapisan pelindung bumi kita, makin hari makin nipis. Bukan cerita rekaan, tapi satu realiti yang berlaku di atmosfera kita. Ia dipanggil lubang ozon. Ia bukan macam lubang fizikal yang kita boleh nampak, tapi satu kawasan yang lapisan ozonnya terjejas teruk. Selama ini, kita fikir apa yang menyebabkan kerosakan sebesar ini? Adakah perbuatan manusia sendiri yang menyebabkannya? Jawapannya ada pada bahan kimia yang kita guna setiap hari tanpa sedar. Klorofluorokarbon atau KAX. Dari peti ais lama, penyaman udara, hingga ke tin semburan rambut, KAX ini ada di mana-mana. Kita fikir ia selamat. Tapi bila dilepaskan ke udara, ia perlahan-lahan naik tinggi ke atmosfera. Di sana, KAX menjadi musuh senyap yang menyerang dan memutuskan rantaian molekul lapisan ozon kita sedikit demi sedikit. Kesan KAX sangat perlahan, tapi bahayanya amatlah besar. Saintis seluruh dunia mula sedar tentang ancaman ini. Dengan pantas, negara-negara bersatu padu dan mengharamkan penggunaan KAX. Ini adalah contoh terbaik bagaimana manusia boleh bekerjasama untuk membaiki kerosakan yang kita sendiri cipta. Lapisan ozon kita kini mula menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, tapi perjuangan kita masih panjang. Ini peringatan agar kita lebih menjaga bumi kita.